Ada orang kad kredit dia punya kredit limit 20,000 sebulan. Ada orang kad kredit dia 5,000 sebulan. Dan kalau ada kad kredit, dia kata you boleh ambil sampai 20,000 sebulan asalkan you bayar minimum tiap-tiap bulan. Kalau minimum itu 500 ke 600, it's okay, you bayar, you boleh continue ambil hutang. Korang belum jadi menteri kan? Sebenarnya siapa yang jadi Perdana Menteri dan Menteri, dia akan diberikan kad kredit sama macam itu, kemudahan, fasiliti kad kredit bagi pihak negara. Siapa yang bagi fasiliti itu? Parlimen, saya kata. Parlimen bagi kad kredit. Mengikut undang-undang kita, had untuk meminjam ialah 65% daripada saiz ekonomi kita. Problemnya ialah ekonomi kita berkembang tiap-tiap tahun. The size of our economy sekarang berapa? Aku dah lupa dah saiz ekonomi kita berapa? 1.8 trillion? Maybe 1.8, 1.9. I think kita punya GDP dalam dolar maybe dah 470 billion dollar. Kalau 470 billion dollar, maksudnya GDP kita dalam ringgit lebih kurang maybe 1.8 macam itulah kan. Jadi bila kita punya kredit limit untuk kredit kad negara itu ialah 65% of GDP. GDP ni makin naik tiap-tiap tahun tau. Jadi akhirnya kerajaan dan pegawai-pegawai kerajaan semua yang duk keliling Anwar Ibrahim kata, Datuk Seri, you jangan dengar sangatlah Rafizi tu. Dia tu memang suka takutkan orang. You guys gelap, memang betul. Itu yang dia duk bisik kat Anwar. You jangan dengar cakap dia tu. Dia tu memang, kalau ikut dia semua panik kita. Kita masih lagi ada ruang untuk kita pinjam duit lagi. Kita punya debt ceiling okey lagi kan. Memang betul lah, debt ceiling kita tak pernah lepas daripada kredit limit kita tu 65%. Masalah kita, daripada satu tahun ke satu tahun, kita terus pinjam. Sekarang kita punya hutang sudah 1.3 trilion ringgit, more or less lah. Sebab kalau you campur lagi dengan hutang-hutang yang kerajaan jamin, certainly dah sampai 1.5 trillion tau. Ini yang kerajaan pegang saja ni, 1.3. Tak payah baca laporan tebal-tebal. Kita semua ada kad kredit, kita semua ada hutang. Kita boleh kira berapa banyak kan. Hutang 1.3 trillion. Interest rate setiap tahun lebih kurang 4%. Lebih kurang 4% kan. 4% daripada 1.3 trillion. Berapa kena bayar tiap-tiap tahun sebagai interest tau. Minimum yang nak kena bayar macam kad kredit ni. Berapa? Around 50 billion lah. Around 50 billion setiap tahun.